Al-Quran ni, dia kena kat mana pun dia jadi mulia, diangkat. Bagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allaha yarfa'u bihazal qawm bihazal kitab. Inna Allaha yarfa'u qawman bihazal kitab wa yada'u bihil akharin. Allah dengan Quran ini Allah angkat satu kaum. Allah dengan sebab Quran ini ditinggalkan, Allah jatuhkan satu kaum yang lain. Tuan-tuan lihat, Jibril AS dia bawa Quran untuk dihantar pada Rasulullah, maka jadilah Jibril ketua mereka. Kerana kemuliaan Quran. Dan Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi menjadi penghulu sekalian Nabi. Kan maksudnya lepas Nabi Quran turun ni penghulu Nabi. Tak, kemuliaan tu diturunkan daripada ketua Jibril, ketua malaikat, kepada ketua para Nabi. Dan Quran bila diturun malam Lailatul Qadar, maka mulia malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran kan diturun pada bulan Ramadan, mulia Ramadan. Maka mana-mana dakwah dan pen dan kertas yang ditulis Quran, maka mulia kertas tu, mulia dakwah tu. Sehingga kita kena pegang dengan penuh kemuliaan. Dan mana-mana orang belajar Quran dan mengajar Quran, maka mulia dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang belajar Quran dan mengajar Quran. Itu kadang-kadang kita ni sufi, zikir sekian-sekian, tapi Quran tak kerti baca. Ini satu yang merugikan. Sebelum kita cerita terjemahan dia, tafsiran dia, pandangan ulama tentang ayat tu ayat ni. Dan ini bila kita baca kisah seorang pelajar UPSI yang syahid dalam kemalangan, pegang Quran, dakak Quran. Maka dia dalam banyak-banyak yang meninggal tu tuan-tuan, 15 orang tu semua meninggal baik-baik belaka insya-Allah. Tapi dia paling ke depan. Kenapa? Kan dia pegang Quran. Kan dia pegang Quran, dia peluk Quran. Sehingga kata orang yang melihatnya, kami lihat Quran yang ditutupnya seperti baru dibaca oleh dia. Tutup tu baru lagi. Macam kita Quran kita tutup dah lama tu, sejak kahwin tutup tak buka-buka. Pakat kahwin tak buka-buka Quran. Buat mandi khatam sekali, lepas tu dah tak buka-buka. Dia tulis Qurannya sendiri pula tuan-tuan. Sehingga orang cari Quran yang ditulis ni. Lihat, dia mulia kerana Quran tu. Orang lain pun mulia juga, bagus juga, baik. Yang dikatakan mayat dia yang paling berbau wangi berbanding yang lain. Yang lain pun wangi juga, dia paling wangi.